Okay. Ni tadi saya freeze, dekat sini view freeze paint. Katalah saya unfreeze-kan dia. Okay. Kemudian saya control P. Okay. Pergi dekat page setup. Yang Excel ni dia lain sikit. Dia punya masak dia kena masuk dalam print. Sebab dia berkaitan untuk print. Masuk print dulu. Masuk pintu print. Okay. Kemudian margin ni kalau nak adjust boleh klik horizontal dengan vertical. Dia akan ngam-ngam kat tengah. Setengah orang dia suka kat tengah. Kalau saya tak suka di tengah. Biar dia naik atas. Bawah ni kita tulis. Okay. Ni kalau kita nak tukar, kita tukar je lah margin kat sini. Top, left, right, bottom. Nampak tak gap antara dua ni? Antara dua benda tu adalah untuk kita punya footer letak kat situ. Jadi janganlah rapat sangat. Nanti footer yang kita set tadi bila print tak nampak ataupun terpotong.